Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada warga kerja. Dalam siri video Lessons Learned kali ini, kami nak kongsi dengan anda mengenai tragedi keruntuhan Rana Plaza yang telah berlaku di Savar, Bangladesh pada tahun 2013. Jom kita tengok apa cerita dia. Sektor hotel selama hadir tan disira 2 মেশিন গেছি পরে দেখেছেন উপর দিকে তাকাইছি দেখেছেন আমার উপর পড়তাছে তারপরে দেখলাম শুধু একটা লারা মারছে একটা দ্রিম করে একটা আওয়াজ হইছে আর আমি দৌড় দিছি দৌড় দিয়ে আমি 4-5 পাও আইছি তারপরে দেখলাম যে আমার চোখ বন্ধ কিন্তু আমি দেখতাছি যে শুধু নিচে লিফটের মতো শুধু নিচেই যাচ্ছে। Tragedi Rana Plaza ini berlaku pada 24 April 2013 di Sabah, Bangladesh. Bangunan 8 tingkat ini runtuh secara tiba-tiba mengorbankan sekurang-kurangnya 1,134 pekerja dan mencederakan lebih 2,500 orang. Rana Plaza menempatkan beberapa kilang pakaian yang menghasilkan pakaian untuk pelbagai jenama antarabangsa terkenal. Tragedi ini bukan sekadar satu kemalangan tetapi berpunca daripada kecuaian besar-besaran, kelemahan peraturan pembinaan serta eksploitasi pekerja bergaji rendah dalam industri fashion pantas. Ia telah mendedahkan kelemahan serius dalam keselamatan tempat kerja, accountability syarikat dan hak pekerja di sektor pakaian. Bangunan Rana Plaza sebenarnya dibina sebagai bangunan komersial biasa, bukan untuk menampung mesin berat yang digunakan dalam kilang pakaian. Namun, bagi menampung lebih banyak ruang kilang, beberapa tingkat tambahan dibina secara haram menyebabkan struktur bangunan menjadi semakin lemah. Sebelum tragedi berlaku, beberapa rekahan besar mula muncul di dinding bangunan, menyebabkan ramai pekerja bimbang tentang keselamatan mereka. Malangnya, pihak pengurusan mengabaikan amaran ini dan memaksa pekerja untuk terus bekerja dengan ugutan bahawa mereka akan kehilangan pekerjaan jika tidak masuk kerja. Pada pagi 24 April 2013, beribu-ribu pekerja memasuki kilang seperti biasa. Namun, tidak lama selepas mereka memulakan tugas, bangunan itu tiba-tiba runtuh dalam beberapa saat menimbus ratusan pekerja di bawah timbunan konkrit. Misi menyelamat berlangsung selama berminggu-minggu dengan pasukan penyelamat dan sukarelawan bekerja tanpa henti untuk mencari mangsa yang masih hidup. Tragedi Rana Plaza bukan kejadian terpencil, sebaliknya mencerminkan kelemahan dalam industri pakaian dan sistem kawal selia di Bangladesh. Beberapa faktor utama menyumbang kepada bencana ini. Yang pertama, kelemahan peraturan bangunan. Bangladesh mengalami perkembangan industri yang pesat, tetapi undang-undang pembinaan tidak dikuatkuasakan dengan baik. Pemilik kilang sering melanggar kod keselamatan dan perancangan bandar, menambah tingkat bangunan tanpa kebenaran. Bangunan Rana Plaza menjadi tidak stabil akibat mesin berat, bahan binaan yang tidak sesuai dan teknik pembinaan yang lemah. Yang kedua, eksploitasi pekerja kilang pakaian. Industri fashion pantas bergantung pada buruh murah dan Bangladesh merupakan antara pengeksport pakaian terbesar di dunia. Pekerja di Rana Plaza hanya memperoleh sekitar $38 sebulan, bekerja dalam keadaan yang tidak selamat dan penuh tekanan. Walaupun mereka sudah mengadu tentang rekahan di bangunan, mereka tetap dipaksa bekerja dengan ancaman kehilangan pekerjaan. Ketiga, kecuaian pemilik kilang dan jenama antarabangsa. Pemilik kilang di Rana Plaza tidak mengendahkan amaran keselamatan kerana mahu mengejar tarikh akhir penghantaran kepada jenama antarabangsa. Banyak jenama global pula menggunakan sistem subkontrak di mana pengeluaran pakaian diserahkan kepada kilang kecil tanpa pemantauan yang ketat. Akibatnya, keselamatan pekerja diabaikan demi keuntungan maksimum. Dan yang terakhir, kelemahan kerajaan dan tanggungjawab korporat. Kerajaan Bangladesh gagal menguatkuasakan undang-undang buruh dan keselamatan kerja kerana industri pakaian memberikan sumbangan besar kepada ekonomi negara. Hubungan politik antara pemilik kilang dan kerajaan menyebabkan banyak peraturan diabaikan dan pemilik kilang terlepas daripada hukuman walaupun melanggar peraturan keselamatan. Tragedi Rana Plaza mencetuskan kemarahan global dengan ramai pihak menuntut pembaharuan dalam undang-undang buruh, ketelusan rantaian bekalan dan accountability syarikat. Beberapa jenama fashion antarabangsa dikecam hebat kerana tidak mengawal selia kilang yang menghasilkan pakaian mereka. Dua perjanjian antarabangsa utama diwujudkan bagi menangani isu keselamatan kilang, iaitu
iaitu The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh, satu perjanjian sah yang ditangani oleh lebih 200 jenama untuk memastikan pemeriksaan keselamatan di kilang pakaian, dan The Alliance for Bangladesh Worker Safety, inisiatif syarikat untuk menambah baik keselamatan kebakaran, struktur bangunan dan latihan pekerja. Kerajaan Bangladesh turut meminda Undang-Undang Buruh membenarkan pekerja untuk menubuhkan kesatuan sekerja dengan lebih mudah dan mewajibkan pemeriksaan keselamatan di semua kilang pakaian. Walaupun ada peningkatan, cabaran dalam penguatkuasaan jangka panjang masih menjadi isu utama. Tragedi Rana Plaza kekal sebagai peringatan pahit tentang harga sebenar fashion pantas. Beberapa pengajaran penting telah diperoleh daripada bencana ini. Yang pertama, accountability korporat dan sumber secara etika. Syarikat-syarikat multinasional mesti bertanggungjawab terhadap keadaan tempat kerja dalam rantaian bekalan mereka. Amalan mengalih keluar atau outsource pembuatan ke kilang-kilang berkos rendah yang kurang dikawal perlu diubah. Jenama fashion sepatutnya diwajibkan secara undang-undang untuk menjalankan audit keselamatan secara berkala, mendedahkan keadaan kilang dan memastikan pekerja menerima gaji yang adil. Yang kedua, penguatkuasaan undang-undang bangunan dan buruh yang lebih tegas. Kerajaan, terutamanya di negara membangun, mesti menguatkuasakan kod keselamatan bangunan yang ketat dan mengenakan penalti ke atas pelanggaran. Rasuah dan kelemahan dalam pemantauan peraturan harus dihapuskan bagi mengelakkan tragedi yang serupa daripada berulang. Ketiga, memperkasa pekerja dan memperkuat hak buruh. Pekerja industri pakaian perlu diberi hak untuk menubuhkan kesatuan tanpa rasa takut akan tindakan balas. Perlindungan buruh yang lebih kukuh, gaji yang adil dan keadaan kerja yang lebih berperi kemanusiaan harus menjadi keutamaan untuk mengelakkan eksploitasi. Pekerja juga perlu dididik tentang hak-hak mereka serta prosedur keselamatan bagi melindungi diri mereka di tempat kerja yang berisiko. Yang keempat, kesedaran pengguna dan pemilihan secara etika. Kita sebagai pengguna juga memainkan peranan penting dalam mendesak industri fashion supaya lebih beretika. Kempen kesedaran mengenai kesan kemanusiaan akibat pakaian murah telah mendorong ramai untuk menyokong jenama-jenama fashion yang sustainable dan memastikan syarikat di sebaliknya bertanggungjawab. Pengguna juga mesti bagi tekanan kepada jenama-jenama tersebut agar menghormati hak pekerja dan menuntut ketelusan dalam rantaian bekalan. Yang terakhir, pelaburan dalam infrastruktur yang lebih selamat. Kilang-kilang perlu dinaik taraf supaya mematuhi piawaian keselamatan, memastikan ia mampu menahan tekanan struktur dan bahaya alam sekitar. Kerajaan dan jenama mesti melabur dalam langkah-langkah keselamatan kebakaran, reka bentuk tahan gempa bumi serta pelan pemindahan kecemasan bagi mengelakkan tragedi pada masa hadapan. Tragedi Rana Plaza adalah satu bencana yang boleh dielakkan. Kejadian ini membuktikan betapa eksploitasi pekerja, tamak haloba korporat dan kelemahan peraturan boleh membawa kepada malapetaka. Walaupun ada peningkatan dalam undang-undang buruh sejak kejadian ini, keadaan kerja yang tidak selamat, gaji rendah dan kurangnya accountability syarikat masih menjadi masalah besar di banyak negara. Untuk perubahan sebenar berlaku, kerajaan, syarikat dan pengguna perlu bekerjasama untuk mewujudkan industri fashion yang lebih beretika dan mampan. Nyawa manusia yang terkorban dalam tragedi ini harus menjadi peringatan bahawa hak asasi manusia tidak boleh dikorbankan demi keuntungan. Terima kasih kerana menonton video Lessons Learned kali ini. Jika anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk lebih banyak kandungan menarik. Turn on notification bell supaya anda tidak terlepas sebarang video kami pada masa akan datang. Tinggalkan komen, pandangan atau soalan anda mengenai topik ini di bawah. So, now you know, you see, you act. Jumpa lagi dalam video seterusnya.